Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Macam mana saya kuat semangat? Sebab saya pilih untuk kehadapan. Kalau saya pilih untuk mengalah, saya akan kemurungan. Sebab saya merupakan pejuang. Saya pejuang pesakit sawan. Saya tidak malu kehadapan. Jadi, macam mana saya kuat semangat? First adalah jangan tinggal solat. Macam mana perangai macam mana sekalipun, jangan tinggal solat. Agama jangan tinggal lah. Apa perintah Allah SWT lah. Nak pendekkan cerita, buat ikut minat masing-masing. Yang saya selalu bagi semangat, perkataan semangat, ikut minat masing-masing. Supaya perkataan ikut minat masing-masing ni simpan dalam otak. Ikut minat masing-masing ni, orang kata apa? Pilih, cuba. Supaya bila ada satu perkataan cuba minat benda baru, dia akan lupa. Seorang manusia akan lupa tentang penyakit yang membuatkan dia jadi tak seronok. Nak pendekkan cerita. Okey, sekian, terima kasih.